Pulau Bangi di Kudat, Sabah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan strategi Whole of Government and Whole of Society WOGOS oleh Kementerian Pertahanan MINDEF sebagai usaha memperkukuh pembangunan serta keselamatan kawasan luar bandar dan terpencil. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, melalui pendekatan itu, kerajaan dan masyarakat setempat akan digambling bersama bagi memastikan aspek keselamatan tidak hanya bergantung kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM tetapi turut menjadi tanggungjawab setiap komuniti. Sekurang-kurangnya jika mereka ada kesedaran begitu, mereka tidak melakukan sesuatu yang boleh menggugat keselamatan. Maknanya antara lain mereka pastikan negara, masyarakat stabil, tak berlaku apa-apa yang boleh menyebabkan gangguan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Semarak ATM bersama komuniti di Pulau Bangi hari ini yang turut dihadiri kira-kira 500 penduduk sekitar pulau itu. Pendekatan WOGOS di Pulau Bangi akan melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian dan agensi kerajaan untuk memberi tumpuan kepada pembangunan serta kemajuan penduduk di pulau terbesar di Malaysia itu. Muhammad Khalid berkata kehadiran ATM di pulau itu juga penting dalam memantapkan keselamatan memandangkan kedudukannya yang berhampiran sempadan Filipina sekaligus mampu meningkatkan keyakinan penduduk dan merangsang pembangunan sosio-ekonomi setempat. Mengulas pengundian awal pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 yang akan berlangsung esok, Muhammad Khalid yakin kesemua anggota ATM akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pemilih berdaftar selaras dengan undang-undang serta peranan mereka sebagai warga negara ini. Seramai 11,697 anggota tentera dan pasangan layak mengundi awal bagi PRN Sabah esok.